Bapak besar lubang. Dah lah jalan ni gelap, tak nampak langsung lubang atas jalan. Memang barai kereta aku ni. Tak boleh jadi ni. Kalau dia orang tak nak pasang lampu jalan, biar aku je tukar lampu kereta. Jadi hari ni aku datanglah Star S Signature Car Audio Accessory dekat area rumah aku, dekat Balakong. Aku tertarik nak datang sini sebab setiap hari aku lalu ramai semacam je orang datang kedai ni. Lagipun macam menarik je kan. Aku masuk-masuk je nampak macam-macam jenis aksesori kereta dia orang jual. Memang rambang mata, tapi aku ada misi. Kita nak cari lampu kereta untuk kereta aku. So dekat Star S ni dia ada jual projector lamp daripada brand Out. Ini bukan yang viral tu ke? Abang ada apa-apa problem dengan lampu besar? Ini OW Out, lampu besar kita ada macam lampu tak terang ke apa barang ke, boleh mari cari kita. Kita ada jual X1 Pro untuk spotlight, X3 untuk lampu besar, X5 untuk lampu besar juga. Dia ada 3 model. Lepas tu ada X7 untuk lampu besar juga, sama juga. Ini ada laser punya. Ada problem, boleh mari cari kita. Kita ada jual projector LED OWL. Kita ada siap installation satu kali, demo kasih orang tengok semua. Kalau tengok demo lampu projector ni terang gila tu. Tapi bos cakap jangan risau sebab nanti install dia takkan kacau penglihatan pengguna jalan raya yang lain. Kiranya dia tak tembak mata orang lah. Dia orang ni memang dah expert installation lampu kereta. Lepas ni tak adalah aku langgar kawah-kawah bulan atas jalan raya Malaysia ni. Hujan lebat pun no hal nak redah. Dia juga ada lampu daylight untuk siapa nak make up kereta dia orang bagi cantik. Yang khas untuk model kereta ada, nak custom punya pun ada. Nak lagi cantik boleh pasang sekali dengan ambient light. Alamak, ada pula lampu signal custom dengan lampu brake. Ini kalau aku ada duit lebih sikit, dah lama dah aku shopping dekat Star S ni. Tak apa, tunggu gaji nanti. Bahagian Android player dia pun boleh tahan banyak juga pilihan. Ada MB Quad, OWL, Mohawk dan Rockmark. Uyo, room monitor pun ada. Kita boleh test dulu Android player yang diorang jual ni. Apa yang aku boleh cakap, skrin dia memang sedap nak swipe, gambar sharp, ada 2K dengan 4K, spek pun nice, harga boleh bincang. Head unit padu, audio mestilah kena padu juga kan. Dekat sini juga ada speaker, tweeter, crossover, amplifier dan banyak lagi. Korang tengok ni, kancil ni punya audio system. Memang gempak kau tengok berapa banyak speaker dia ada. Korang yang kereta tak ada kamera 360 lagi tu, dekat sini diorang ada jual juga. Bukan setakat kereta tau, lori pun ada kamera 360. Camcorder pun banyak jual kat sini. Macam-macam brand, semua kualiti full HD 2K ke atas. Jadi kalau korang nak cari projector lamp out atau barang aksesori kereta yang lain, korang boleh datang je sini. Wes je Star S Signature Balakong. Mesti jumpa punya. Apa tunggu lagi? Jom